Jom teman saya buat daging masak merah. Mula-mula saya rebus dulu daging. Bahan-bahan dia tengok dalam video tu deh. Rebus selama 35 minit dalam pressure cooker. Daging tu tak payah nak irih lah. Lepas siap baru kita irih nipi-nipi. Lepas 35 minit, macam ni lah hasil daging dia. Toskan daging tu kejap je. Lepas tu hirih nipi-nipi. Jangan tebal nanti kerah nak makan nanti. Walaupun kita dah rebus lama, tu kita hirih tebal-tebal. Bila kita goreng tu dia akan kerah juga. Lepas siap hirih tu gaul dengan sedikit garam. Gaul biar sebati. Lepas tu ketuk dah hirih bawang putih. Panaskan kuali dan masukkan minyak secukupnya. Panaskan minyak. Bila minyak dah panas, masukkan bawang putih kacang-kacang biar masak sampai kekuningan. Resepi penuh tengok di caption bawah deh. Bila bawang dah kekuningan, masukkan sos tiram. Lama minyak banyak lah pula, buih lah sikit. Minyak banyak sangat tak sedap pula. Masukkan sos labu Thai. Masukkan sos Golden Mountain. Masukkan kicap ikan Thai. Acau bias bati. Masukkan garam dan gula secukupnya. Acau bias bati dan biar dia kering sikit. Lepas tu masukkan daging. Acau bias bati kalau nampak kuah tu kering, masuklah sikit air. Masukkan 1/4 cawan air pula. Biar kuah tu meresap kat daging. Kalau nampak kuah tu separuh, masukkan bawang hola, lada hijau besar dan sayur pakcok. Acau bias bati biar sayur layu. Dah layu, okey siap. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.